Sebenarnya gabungan di antara produk dengan kita. Dia kena seiring. Orang mungkin tertarik tentang produk yang baik. Okey. Dan itu advantage kalau produk kita lebih baik daripada produk pesaing. Sama ada dari segi harga, dari segi reka bentuk dan lain-lain lah. Dari segi design semua tu. Tetapi dalam masa sama, kalau anda mempunyai produk yang baik, tetapi anda sendiri tidak seiring dengan kebaikan atau kehebatan produk tu, dia tak akan jalan. Dia tak akan jalan. So, kalau anda tengok, saya bagi contoh bola sepak, pemain yang baik, anda mempunyai aset pemain yang baik. Okay? Kita beli satu tim yang kaya, dia beli pemain ni. Tapi kita tengok tidak menjadi. Pemain yang baik, pemain terbaik termasuk dalam mungkin striker top 10 dunia. Tetapi bila dia pergi ke pasukan tu, dia tidak menjadi. Jadi apa yang sini ialah bukan tentang dia sebagai produk, telah ada sebenarnya kehebatan dia sebagai produk, tetapi mungkin kelab yang menguruskan dia tu tidak setara dengan kehebatan dia. Dia tak akan jadi juga sebab kelab tu mungkin gagal untuk melihat bagaimana corak permainan pasukan ni, bagaimana mengatur strategi untuk supaya dia boleh menjadikan gol. Sekiranya kelab ataupun coach lah tidak seiring dengan kehebatan tu, pemain itu akan sekali sidai lah kita panggil. Tak ke mana walaupun dia pemain terbaik.